Di akhir video ini, anda akan memahami konsep Chrome Extension, cara mengaktifkan mod pembangun, memasang extension secara lokal, serta memahami struktur fail dan automasi asas. Secara ringkas, Chrome Extension bermula pada 2009. Sejak 2020, Google memperkenalkan Manifest v3 untuk meningkatkan keselamatan dan prestasi. Fasa penamatan Manifest v2 sedang berlangsung, mendorong peralihan penuh ke v3. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah akaun organisasi, seperti akaun JTM, mungkin mempunyai sekatan akses ke kedai web Chrome yang diuruskan oleh pentadbir organisasi. Contoh extension seperti Remote Desktop boleh didapati di kedai web Chrome yang menyediakan fungsi akses jauh dan pengurusan komputer. Apa ITU Chrome Extension? Ia adalah aplikasi kecil yang menambah fungsi baharu kepada pelayar Google Chrome seperti automasi tugasan, mengubah paparan laman web atau mengambil data. Chrome Extension penting dalam industri untuk RPA, data scraping dan alatan produktiviti. Untuk membangunkannya, anda perlu menguasai HTML, CSS, JavaScript dan JSON. Senebinak extension terdiri daripada fail penting seperti manifest.json sebagai konfigurasi utama, berserta fail untuk pop-up, logik latar belakang dan kandungan laman web. Langkah awal pembangunan adalah mengaktifkan developer mode di bahagian tetapan extensions pada pelayar Chrome anda. Prosesnya mudah. Buka Chrome, pergi ke halaman extensions, hidupkan developer mode, pilih load unpack dan muat naik folder project extension anda. Paparan ini menunjukkan lokasi butang load unpacked dan toggle developer mode yang perlu anda aktifkan. Apabila projek anda disusun dengan betul mengikut struktur folder yang dinyatakan, extension anda akan sedia untuk digunakan dan akan muncul pada toolbar Chrome. File manifest.json adalah nadi extension anda, di mana anda mentakrifkan versi, nama, tindakan pop-up dan kebenaran yang diperlukan. Berikut adalah ringkasan komponen dalam Manifest v3, termasuk fungsi API, kebenaran, serta skrip latar belakang dan kandungan. Sebagai amalan terbaik, susun file projek anda mengikut fungsi dan gunakan penamaan yang konsisten untuk memastikan kod anda mudah diselenggara. Seterusnya, kita akan melihat penggunaan content script. Ini membolehkan anda menjalankan kod JavaScript terus pada laman web yang dilawati. Melalui file manifest.json, anda boleh menentukan URL laman web di mana skrip kandungan anda akan aktif, memberikan kawalan penuh ke atas interaksi. Content script sangat berkuasa kerana ia boleh membaca dan memanipulasi DOM laman web secara terus serta membuat perubahan tanpa perlu memuat semula halaman. Sebagai contoh, anda boleh mengubah warna latar belakang laman web atau menukar tajuk dokumen secara dinamik menggunakan fungsi DOM JavaScript. Selain mengubah kandungan, anda juga boleh menambah elemen baharu ke dalam laman web seperti teks atau butang tambahan melalui skrip ini. Seterusnya adalah bahagian pop-up extension. Ia menyediakan antara muka pengguna ringkas yang muncul apabila ikon extension ditekan. Pop-up ini dibina menggunakan file HTML biasa dengan bantuan skrip JavaScript berasingan untuk mengendalikan logik interaksi butang pengguna. Logik dalam file pop-up. JS biasanya menggunakan API, Chrome.tabs dan Chrome.scripting untuk menghantar arahan ke tab layar yang aktif. Bayangkan proses automasi mudah ini. Anda klik butang, skrip dijalankan dan perubahan visual seperti warna latar belakang berlaku serta-merta. Kemungkinan automasi lain sangat luas, seperti mengisi borang secara automatik, menukar tema laman, atau menyorokkan iklan yang mengganggu. Untuk demonstrasi, projek website Color Changer ini merangkumi semua asas yang telah kita bincangkan tadi dalam satu pakej lengkap. Untuk sesi makmal, tugasan anda adalah membina sendiri extension ini bagi mengukuhkan pemahaman tentang struktur dan aliran kerja pembangunan. Kita telah mempelajari asas yang penting hari ini. Terima kasih kerana mengikuti video ini. Sila rujuk pautan di skrin untuk maklum balas.